Saya tak pernah termimpi, terbayang datang ke Cecen ada anak muda yang seperti ini. Maksud umur 18 dah boleh mimpin. Bukan mimpin persatuan pelajar. Menteri. Bukan maksudnya masjid belia Cecen, bukan. Ini menteri. Maksud dia bagi ruang untuk dalam kerajaan. Okay, so first of all, terima kasih Abang Nazmi sebab sudi datanglah podcast hari ni. So saya panggil abang boleh Boleh, tak masalah. Okay. sebab saya memang Abang Nazmi ni panggil abang lah. Dia pakai abang-abang dengan saya. So mungkin boleh kenalkan diri dululah secara ringkas. Okey, terima kasih kepada Adinda lah, Adinda. Okey, baik. Kenal nama ni lama dah kenal ni. Kami waktu lama, tapi kita ringkaskan sebanyak mungkin. Nama saya Muhammad Nazmi bin Abdul Rahim. Jadi saya ni asalnya orang Selangor. Lahir kat Hospital Kajang. Okay. Dan sekarang ni saya berkhidmat di Kementerian Agama lah. Oh, berkhidmat di mana? Kementerian Agama. Kementerian Agama. Oh. Jadi dalam waktu yang sama juga kita pun terlibat juga dalam kepimpinan belia sama di peringkat negeri, iaitu Majlis Belia Selangor. Jadi saya sekarang ni sebagai ketua Biro Hal Ehwal Agama dan Kepelbagaian Upaya. Yang ni dekat di Majlis Belia Selangor. Majlis Belia Selangor? Ya. Jadi orang tanya selalunya portfolio ni tak ada. Jadi salah satunya sebab diberikan taklifan sebab saya di Kementerian Agama, salah satunya kita tengah bawa salah satu untuk apa ni? Kebudayaan orang ni lah, orang paya sendiri. Jadi dan kita mula untuk draft juga kepada menteri dan timbalan menteri untuk satu modul khas atau mekanisme untuk OKU ni di masjid. Jadi akan ada role masjid dan mereka ni akan carilah maksudnya masjid-masjid yang mesra OKU. Yang kedua, insya-Allah tak ada halangan, kita akan bawa lah juga maksudnya bahasa komunikasi OKU yang pertama di dunia yang melibatkan bahasa Jawi. Kalau dia diangkat betul-betul, kita akan bawa ke peringkat ASEAN lah. Oh, jap. Jadi maknanya portfolio dia lebih kepada orang OKU. Okay, sebenarnya golongan rentan hanya. Tapi saya sebab saya fokus kepada golongan OKU. Sebab tu dia bagi kepelbagaian upaya tu. Tapi kenapa OKU? Sebab OKU ni ramai sebenarnya. Kalau nak tahu, dia bukan sedikit lah dalam Malaysia ni. Sebab kalau tengok peratus OKU ni nampak macam minoriti. Tapi bila kita duduk dalam Kementerian Agama, dan mereka ni sebenarnya ada di mana-mana. Dan bila kita ada perjumpaan kemarin dengan Timbalan Menteri Agama, lebih daripada 36 persatuan. Yang saya tak pernah jumpa ni adalah satu persatuan ni. Persatuan Pelbagai, saya tak tahu nama panjang tapi nama dia ada kaitan dengan Persatuan Pelbagai Pesakit. Persatuan Pelbagai Penyakit. Dia saya tak tahu istilah begitulah. Tapi dia diiktiraf di United Nations, tapi dia tak iktiraf di Indonesia sebab secara zahir nampak normal. Tapi luaran dalaman dia seperti orang upaya lah. Jadi seperti macam pernah dengar kan, buah pinggang macam tu jadi dua, jadi satu. Dia dalaman punya ni. Itu saya first time saya jumpa dan itu ada. Jadi apa kepentingan sebenarnya OKU dalam ni? Dalam apa? Dalam apa? Yang dijalankan tu lah dakwah ke apa? Kalau ikutkan Kementerian Agama ni, kita fokus juga kepada golongan rentan. Rentan ni dia melibatkan kepada orang-orang yang di yang di pesisiran tepi Chowkit macam tu, Landangan akhirnya kan. Betul, golongan-golongan yang minoriti, termasuk juga pelarian. Semua tu kita cover jugalah. Tapi fokus sebab saya ni memang kita jaga banyak golongan rentan, saya fokus pada golongan OKU. Termasuk juga kita telah jalankan salah satunya kelas Kedah Fardu Ain lah OKU yang dijalankan oleh Persatuan Pekak OKU Selangor.
Saya hadir setiap dia ada dalam sebulan tu 2 kali kelas. Jadi kita aturkan lah mereka ni. Dan saya sedih juga bila kita cakap soal dakwah. Sebenarnya benda yang paling penting dalam sebagai seorang Islam, kita kena Tuhan. Tapi bayangkan orang yang umur yang dah 56 tahun ni, bayangkan ibu yang umur 50 tahun tak kenal Tuhan. Ini golongan rentan. Tak, golongan OKU. OKU. Orang OKU pekak. Maksudnya dia tak kenal Tuhan. Okay. Macam mana kami boleh trace? Kita ada kelas exam lah, untuk setiap kali belajar kita ada exam balik. Saya dah faham tak? Tapi pada asalnya mereka ni, ya biasalah kita kalau kita berkongsi guna mulut je pun, kita boleh salah faham. Apatah lagi komunikasi guna bahasa isyarat kan. Jadi ada ustaz yang pernah mengajar tu, yang tu cakap, saya pernah dapat kes, cakap jenis kat kami. Dia pernah dapat kes, kami cakap jangan berzina. Okay. Jangan duduk berdudaan. Dia maksud, betul ustaz tu, beritahu kat dia guna bahasa isyarat. Rupanya dia faham, ustaz suruh dia berzina. Kan Tak, macam mana ustaz tu yang tak pandai bahasa isyarat ke? dia memang boleh bahasa isyarat. Okey, lepas tu macam mana boleh salah faham? Maksudnya, bayangkan kita kalau komunikasi kita dengan bahasa yang biasa ni pun boleh cakap je boleh kan? cakap, boleh faham. Bagaimana kadang-kadang kita boleh salah faham cakap. Hari ni cakap kita, biasalah orang kalau bercakap, kita nak direction yang mudah dekat, boleh dengar, mesti jelas. Bayangkan orang KU sampai tahap ada begitu. Ya. Jadi kesalahfahaman tetap ada. Okay. Jadi dari segi komunikasi, dan macam mana nak kita nak tackle mereka ni, nak faham tentang ketuhanan, fardu ain, solat, tak mudah. Sebab tu saya fikir daripada peringkat saya di peringkat kementerian, banyak golongan rentan yang di dalam Malaysia ni, saya fokus pada KU. Mungkin dengan projek yang kecil ni, maksudnya kita boleh bantu seramai yang mungkin yang mereka ni kenal Tuhan sekurang-kurangnya dan selesai fardu ain. Itu sudah settle. Jadi kalau ikutkan, itulah saya berkhidmat ni. Sebenarnya nak cerita pasal diri saya mula-mula kan. Dia macam menarik pula sebab saya first time juga tahu. Jadi sebab tu kalau tengok banyak sebenarnya kalau dalam bidang dakwah kita boleh tekan. Maksudnya kita boleh fokuskan. Tapi dalam satu waktu juga bila diberikan tanggungjawab tu, saya lihat juga kekuatan apa yang saya boleh buat dan apa yang boleh kita gerakkan secara bersama. Sebab tu tengok di peringkat Bila Selangor, dia letakkan portfolio saya sebagai ketua bidang agama. Sebab saya bidang agama, sebab saya memang belajar agama. Saya belajar di Universiti Islam Negeri Araniri, Bandar Aceh. Okay. Ini kalau belajar Aceh ni satu part pula panjang cerita dia. Macam tanya orang kata macam mana boleh sampai belajar ni. Okay, tapi ada saya satu soalan dulu. Sorry bang. Mencelah dulu. Yang saya tertarik tadi, macam mana nak berkomunikasi bahasa isyarat menggunakan jawi. Yang tu macam dia gantung tadi. Dia memang dia ada punya tu. Dia memang ada, saya pun tak hafal sebenarnya. Okay. Saya ikut kelas tu pun sambil-sambil dengar ustaz tu. Nanti boleh ada waktu nanti boleh tengoklah kat sana kat Selangor. Tapi memang benda ni dah memang berlaku ke? Ya, dia memang sekarang ni khas untuk di Malaysia sajalah. Mungkin dia nak tambah baik lagi. Tapi sebab yang ada sekarang sebenarnya secara total bukan Jawi lah. Sebenarnya total dia adalah dalam bahasa Arab. Yang ada sekarang, yang di Malaysia. Jadi kalau contoh dia nak mengaji Al-Quran tu, dia kena ikutlah lajah bahasa Arab yang bahasa isyarat tu. Saya tak tahu macam mana. Tapi adalah kata-kata ni macam ni, macam bar. Dan itu memang ada. Tapi kalau Jawi ni sebenarnya, mereka sebenarnya dalam proses kita tengah ni lah. Maksudnya kita susun supaya ni dia angkat di peringkat dunia. Supaya bukan sekadar Jawi tu, tapi kita nak angkat bahasa isyarat dalam bahasa Melayu tu. Itu sebenarnya itu. Tapi dalam tulisan Jawi, sebab kalau kita tengok dari alam Nusantara ni, dia tak bermula dengan yalah maksud kita faham kita bahasa Melayu tu, tapi sebenarnya kemasukan Islam tu dalam bentuk yang bahasa Arab yang dipermudahkan dalam bahasa Jawi tu, kefahaman. Jadi nampaklah maksudnya kalau itu berjaya di peringkat Kementerian Agama, dia satu momentum baik bagi kita nak mengangkat golongan-golongan KU ni di Malaysia. Untuk pertamanya, untuk mereka ni kenal kepada Tuhan dan asas pada fardu ain lah. Gitulah. Lepas tu kembali kepada tadi lah kan. Kenapa Aceh? Kenapa Aceh? Saya selalunya orang yang ambil bidang agama ni, dia akan ambil STPM, CJ Tingkat Agama Menengah kan. Selalunya yang orang pergi ke ambil STAM, target dia adalah pergi ke
of course lah Mesir. Timur Tengah, Jordan semua tu. Saya ditakdirkan waktu dapat stamp, saya tak pergi. Oh iya ke? Sebab saya nak masuk universiti di Malaysia. Tunggu, dapat STPM. Jadi saya pergi STPM. Bila STPM, lepas saya nak masuk STPM, nak masuk 2 bulan, baru keluar saya punya result nak masuk universiti. Okay. Jadi saya teruskan STPM sebab dah separuh jalan, dah suku jalan. Jadi saya teruskan lah STPM. Habis STPM saya fikir macam mana saya nak sambung belajar ke Timur Tengah kan. Dengan STPM. Oh maknanya minat dah juga nak pergi ke Timur Tengah. Tapi saya tak nak ambil stamp. Macam mana tu? Macam mana tu? Macam mana kan? Okay. Rupanya bila saya pergi ke satu program yang melibatkan dengan mereka ni nak tahu tentang bagaimana keadaan di kampus. Orang panggil sebagai program Menara Gading lah kan. Dia fokus kepada mereka mahasiswa. Rupanya ada je laluan nak pergi Kuala Negara ni. Jadi kita riki-riki. Oh maksudnya abang tahu nak pergi keluar negara tu melalui program ni? Tahu dengan riki-riki. Sebab mungkin tak tahulah. Bagi saya mungkin orang sederhana dalam Malaysia. Tapi satu soalan saya pernah tanya kepada Faisal saya. Macam mana sambung benda. Dia cakap macam ni je. Ayat mudah je. Kamu pergi tengok kat web. Kau tengok waktu bila kekosongan. Lepas tu mohon semua. Saya ingat lagi. Saya ikut cakap dia, saya mohon. Saya ada mohon 23 universiti. Di luar negara? Luar negara. Tapi yang sangkut dia 5 je. Sangkut dia 5. Brunei, Indonesia ada 3. Jadi satu lagi Singapura lah. Okay. Jadi kenapa saya pilih ke Aceh? Sebab Aceh datang dulu daripada yang lain-lain tu. Bayangkan saya dah habis satu semester, dia pun panggil panggilan kedua saya datang masuk. Saya tak masuk lah lepas tu. Jadi bila saya fikir balik, rupa-rupanya bila datang Aceh ni, suasana seperti mana mereka ni belajar di Timur Tengah. Sebab orang selalu yang datang ke Timur Tengah nak belajar, salah satunya mungkin dia nak dapat hibrah suasana dan keadaan di sana. Budaya orang Arab tu dekat dengan sirah Nabi dan sebagainya. Tapi bila saya datang ke Aceh, mungkin dia agak zuhud sikit lah datang ke Aceh ni. Kan sama pernah datang Aceh. Saya datang ke Aceh. Tapi orang cakap dekat Azhar pun lebih kurangnya zuhud juga. Zuhud lah. Datang ke Aceh ni. Hari pertama saya ingat. Dia punya lapangan terbang tu panggil Badara kan. Lapangan terbang tu nampak cantik. Tapi keluar daripada bandara tanah merah dah. Lah merah. Saya cakap lah dalam hati saya. Kenapa jadi macam tu kan? Saya cakap, universiti ni tanah merah ke kan? Rupanya dia masih masih ada jalan-jalan dia masih tanah merah. Tapi itu kawasan-kawasan yang kami lihat, walaupun dalam tamu tapi dia tanah merah. Mungkin kawasan yang kami masuk ni adalah kawasan kampung. Dan di Universitas Islam Negeri Adiri tu adalah kawasan kota bandar. Dia bila dah keluar lepas daripada kampung tu baru jumpa bandar. Maksudnya jarak tu adalah dalam 30 minit juga nak tempuh kampung tu. Yang masih waktu saya datang tu tanah merah. Sekarang dah cantik dah. Okey, sekarang tak tanah merah dah. Tanah merah dah. Tapi nak katakan yang abang cerita ni berapa tahun lepas? Ini masa tahun 2017. 2017 tanah merah lagi. Baru lagi lah. Baru lagi. Jadi nak katakan saya datang masih fikir ini mungkin Malaysia tahun 70-an ni saya rasa. Dan dia sungguh kampung lah. Tapi bila saya datang ke Aceh tu, benda yang saya suka adalah suasana di sana. Mungkin kalau kita lihat di Timur Tengah kan, Timur Tengah dia belajar dalam waktu dan ambil kesempatan juga dia belajar di masjid-masjid yang dengan guru-guru di luar juga. Di Aceh macam tu. Pasal ada 3 target dia tentang Aceh ni. Pertama, saya nak habis belajar. Saya nak grade awal lah kita cerita kan. Itu kedua, saya nak memondok. Maksudnya kita belajar balik kita tak terus. Tak laki tak terus. Dan terakhir kita boleh bercakap bahasa Aceh lah. Bahasa Aceh ni lainnya? Bahasa Aceh lain. Bukan Jawa. Bukan Melayu lah. So sekarang abang masih ingat lagi lah bahasa Aceh? Dah kita ni memang dapat 3-3 tau. Alhamdulillah. Maksudnya boleh lah sebahasa sikit. Kalau nak menipu tak boleh orang Aceh. Orang dah tahan orang ingat kita pun tak macam orang Malaysia. Tak ada. Kita pun dia muka pun kurang kan. Jadi
sebenarnya tiga-tiga ni ada kat Aceh. Cuma mungkin kalau kita tengah kena baca bahasa Arab. Beza sini di Aceh kena baca bahasa Aceh. Tu je lah. Belajar pun bahasa Aceh. Bahasa Aceh. Ada setengah pensyarah atau panggil dosen ada. Saya ingat lagi hari pertama saya datang universiti. Cakap Aceh pada awal Sabahir. Tengok kami ni orang Aceh ke apa. Okay. Jadi dapat pensyarah pula dia syarah dulu panjang-panjang. Last kali dia buka apa ni kenalan. Setengah orang syarah. Ya, sebagian dah kenal diri nama dia siapa, dia syarah kan. Tak, ini pelik. Dia syarah dulu, lepas tu akhir buat perkenalan. Dia cakap baru saya tahu ada anak Malaysia dalam ni. Jadi lepas tu dia cakap bahasa Indonesia lah. Ada ke Indonesia apa tu. Jadi nak katakannya muka kita ni hampir sama sebenarnya. Satu. Jadi sukanya lah. Maksudnya saya ni bukan nak promosi. Tapi saya nak katalah. Anda katalah mana-mana yang pelajar nak sambung luar negara. Tak dapat ke Timur Tengah kan. Dia ada STAM, ada STPM sekalipun. Tapi STPM bahagian bidang agama lah kan. Sebab syarat yang diberikan oleh Malaysia ni yang memang ijazah degree tu diiktiraf. Dia bidang agama sebenarnya. Dia kalau di Wilayah Niri ni, Universiti Islam Negara Niri Bandar Aceh ni, dia syariah, suludin, lepas tu kaunseling dengan bahasa lah, empat ni. Jadi ni antara yang diiktiraf oleh Malaysia. Jadi kami ambil itulah. Kalau contoh dia nak ambil kedoktoran ke jurudoktoran dia memang tak diiktiraf. Kita kalau pada Indonesia better ambil yang negara-negara yang ada kapasiti tu sendiri kan. Tapi kalau yang bidang agama, Aceh adalah salah satu cadangan yang saya boleh cadangkan. Kalau tak dapat Timur Tengah dan result baik, contoh dapat kalau STPM dapat 28 ke 3 point something pointer atas, boleh dah pergi kat Aceh. Sama juga kalau STAM dapat jahit kat atas pun dah boleh pergi dah. Makbul sebenarnya, lagi sebenarnya boleh. Dia tak ada syarat yang menetapkan. Tapi asal kita ada niat nak semua belajar, boleh je di Aceh. Maksudnya ni just apply dekat online. Apply lah sebenarnya, apply ke online sebenarnya. Tapi lalas saya jumpa juga dengan ejen yang bawa masuk-masuk ke sana. Dan dia link dengan Persatuan Kebangsaan Pelajar Malaysia Indonesia Cawangan Aceh. Dia mereka yang akan uruskan kebajikan kita sampai awal sampai akhir. Jadi Aceh ada tempat yang baik. Sebab tu mereka tak dapat tu, ini selalu tempatnya sambung. Sebab semua ada. Bayangkan kalau saya nak katakan saya punya rutin harian sebab saya nak pulun belajar tu. Mungkin dia berbeza di Malaysia. Macam Abu sendiri berapa subjek kalau satu semester? Dalam 6, 7 gitu je. Macam-macam kita boleh tarik. Kalau kita semester ni 3 pointer for flat lah contoh kan. Kita tarik sampai 8, 10. Jadi boleh tarik. Jadi daripada 4 tahun jadi 3 tahun setengah. Tapi pulun sikit lah. Balik pergi pukul 7 pagi, 7:30 pagi. Balik pukul dekat pukul 7 juga. Itu rutin saya. Lepas tu habis tu rehearsal pukul 8 malam sampai pukul 12 kita pergi mondok lah. Ada hari-hari macam tu. Mana memang hari macam tu? Hari-hari macam tu. Lepas tu maknanya boleh lah. Maknanya abang akan grade dalam 3 tahun setengah. Saya 3 tahun setengah. Sebab patutnya saya habis 2000. Bayangkan patutnya saya habis pada akhir 2020. Sebab COVID. Saya balik dulu. 2023. Saya grad. Sana tak ada online, tak ada lah. Saya ada online. Ada. Tapi sebabkan saya tak nak online, saya nak ambil anugerah universiti. Jadi alhamdulillah lah saya dapat anugerah yang bukan saya target, tapi sekurang-kurangnya saya balik daripada Aceh, saya buat sesuatu. Jadi saya tak nak nantikan peluang yang memang saya target selama ni. Jadi apa-apa dalam hidup ni kena buat terbaik tu je. InsyaAllah ada jalan ni. Sebab tu dalam satu waktu sebenarnya, bila duduk di Aceh ni, saya rasa 2 perkara tak cukup. Kan 3 perkara tu kan. Saya cakap tadi, pertama saya nak habis grad. Lepas tu kedua saya nak memondok. Dan ketiga bahasa Aceh. Satu perkara yang kadang mahasiswa atau pelajar terlepas. Kita lepas bagaimana kita nak membentuk jati diri sebagai seorang mahasiswa yang lebih baik daripada sebelumnya. Saya pun sama juga macam Abu. Sebelum ni saya sebenarnya orang yang pemalu. Nak cakap tu gagap-gagap sikit. Tapi
permulaan bukan permulaan saya di Aceh, tapi kita develop ni daripada zaman sekolah lagi. Kepimpinan pelajar di sekolah. Dan bila datang Aceh, saya rasa tak cukup. Maksudnya rutian saya adalah macam tu. Tapi saya terlibat juga dengan kepimpinan mahasiswa dalam universiti lah. Kalau istilah universiti ni MPP lah kan, Majlis Perwakilan Pelajar. Dan saya terlibat dengan Majlis Perwakilan Pelajar sana. Cuma bezanya sama juga. Macam contoh universiti dia ada Dewan Eksekutif kan, ada Senat. Dan dalam di Aceh pun dia ada juga dia punya perbezaan tu. Dia ada Dewan Eksekutif, dia ada Senat Mahasiswa juga. Jadi saya terlibat juga dalam Dewan Eksekutif, saya terlibat dengan Senat Mahasiswa juga. Dan saya bertanding. Macam biasa. Jadi, dan Alhamdulillah salah satunya anak Malaysia yang bertanding di Aceh. Orang yang pertama yang pecah rekod kita pegang kampus Queen hari ni. Dan saya pegang portfolio untuk antarabangsa. Jadi, Alhamdulillah lah. Ya, kita dalam satu waktu pun dia bukan soal siapa yang lebih hebat sebenarnya, tapi soal bagaimana kita nak beri manfaat sebaik yang mungkin. Sebab bila duduk dalam kampus, satu perkara yang kita tak dapat adalah satu zaman keemasan. Saya percaya kalau percaya kat Abu, zaman keemasan kampus ni adalah zaman degree sebenarnya. Dia bila dah masuk diploma, dia tak ada seperti mana zaman degree. Degree adalah dari puncak, ada highest puncak zaman kemahasiswa. Bila dia dah habis, masa dengan PhD dia tak ada apa-apa. Lepas tu tengok di dalam struktur secara global di seluruh dunia, zaman kemasan tu zaman degree. Dan di Malaysia sekalipun, di Indonesia sekalipun, yang naik dalam kepimpinan sebagai presiden mahasiswa. Kalau Indonesia, Aceh ni panggil Presma. Jadi Presma. Kalau di Malaysia pun ada juga ada ketua mahasiswa. Dia kalau ketua mahasiswa ni panggil ketum. Ketum Ketum. Ketum bukan ketum yang makan tu. Ni nama dia saya singkat. Jadi mereka ni memang diajar supaya dia ada ringkasan-ringkasan yang menyedapkan kita menyebutnya. Saya mula panggil ketum kelakar agak panggil saya ketum kan, ketua umum panggil. Ketum tu ketua umum. Ketua umum. Jadi tapi mereka ni akan lead mewakili mahasiswa-mahasiswa dalam Aceh lah. Dan saya pernah juga di lapangan kolab koordinator lapangan kita menghimpunkan lebih daripada 15,000 mahasiswa untuk turun di jalanan. Tapi arahan yang saya tak boleh lupa daripada rektor, selalu rektor larang kita nak berjalanan sebab itu adalah hak kalian untuk demokrasi. Tapi bayangkan rektor Win dia cakap tiada hari yang penting, tiada lebih penting adalah kuliah di jalanan untuk memperjuangkan nasib masyarakat. Dan kalau time tu kami turun dengan 5,000 turunkan Gubernur Aceh. Sebabkan isu adalah korupsi korektor yang melibatkan yang berbilion-bilion. Jadi ini waktu zaman belajar dulu. Zaman belajar. Kita turun dalam lebih daripada 2 minggu kak. Duduk di depan kantor pejabat Gubernur Aceh. Ingat lagi. Tapi yang sekarang ni lah, yang baru-baru ni viral di Indonesia tu, yang ramai demonstrasi tu, maknanya dulu lagi dah berlaku dah benda yang sama. Mereka dah ada. Sebab tu kalau tengok zaman 80-90-an, sebenarnya gelombang kebangkitan demokrasi pelajar ni, sebenarnya Malaysia banyak belajar pada Indonesia. Sebab tu kalau tengok antara perhimpunan pelajar-pelajar Islam se-Asia ni, Indonesia adalah salah satu yang ada gelombangnya tersendiri. Dan wave sampai ke Malaysia. Kalau kita kenal kat Indonesia ni mungkin himpunan mahasiswa Islam. Kalau di Malaysia, salah satunya Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia lah, PKPM. Walaupun kita tahu juga masa yang membela nasib orang Melayu ni adalah GPMS, Gabungan Pelajar Semenanjung Malaysia kan. Dan mereka ni ada satu kekuatan yang mereka sendirilah. Dan sukanya saya lihat waktu tu adalah apa yang kita boleh bawa secara bersama, dia secara kolektif tu. Dan tu berlaku di Indonesia. Sebab tu waktu pemilihan raya kampus ni, itu adalah waktu-waktu keemasan sebenarnya. Jadi waktu tu kita lihat siapa yang akan lead, bukan lead kampus saja. Dia adalah
suara yang membawa suara rakyat di tengah-tengah kemulut masyarakat. Dan salah satu adalah Presiden Mahasiswa Universiti Islam Negara Negeri. Dekat sana mahasiswa mengambil peranan penting dalam masyarakat juga. Ya. Jadi sebab tu dia panggil sebagai gelombang biru. Biru laut, dia panggil gelombang lautan biru. Jadi dan Indonesia agak gerun lah dengan mahasiswa tu. Jadi betul lah kata, kalau Pak Nasir kata tak cukup di kuliah saja, tapi perlu pengabdian di tengah-tengah masyarakat. Itu yang lebih penting. Dan akhirnya saya lihat waktu tu, walaupun yelah saya target 3 perkara, tapi benda tu saya terlibat secara total lah. Dan saya bersama dengan kawan-kawan, walaupun saya orang Malaysia, tapi mereka ni buka ruang sangat besar demokrasi kepada orang yang asing. Bayangkan Abu lah kan, Abu belajar kat Aceh, agak-agak orang Aceh nak bagi ke orang bukan lokal sebagai seorang pimpinan? belum tentu lagi. Belum tentu lagi kan. Sebab ruang demokrasi ni bukan sebenarnya kita nak meruntuhkan satu bangsa bukan. Tapi bagaimana kita bawa aspirasi dan kita bawa secara gerakan secara kolektif tu. Jadi macam mana abang mendapatkan kepercayaan? Kepercayaan tu Aceh ni sebab kita mula dengan gerakan intelektual. Okay. Jadi kita ingat waktu tu kita mula dengan sembang kopi je. Sembang kopi, bersembang buku, dia akan jadi macam bukan podcast lah, tapi dia ada satu rutin yang duduk dekat kedai kopi, kita bincangkan tentang hal-hal mahasiswa, kampus dan masyarakat. Daripada situ mulalah satu perbicaraan yang kita kena ada buat satu gerakan untuk gerakan perubahan dan kebebasan. Dan yang menariknya, kita jemput ni yang waktu bincangan bukan orang-orang, banyak duduk kedai kopi ni, yang duduk tu rektor, pejabat-pejabat yang besar, kita bincang hal-hal ni. Waktu tu dalam perbincangan tu, ramai orang Melayu ke ramai orang sana? Aceh. Aceh. Abang ni lah orang Melayu. Saya orang Melayu. Jadi saya antara orang yang ganjil lah saya. Tapi kita bincangkan hal-hal yang besar. Maksudnya apa yang kita boleh bantu daripada pembincangan kecil jadi kedai kopi dan jadi kedai mahasiswa lah. Maksudnya benda-benda tu yang sebenarnya dia bagi impak selangsungnya, impak yang kecil tapi dia punya momentum cukup besar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan dari situlah maksudnya kami merancang dia gerakan yang kita nak memecahkan tembok-tembok yang dalam universiti. Jadi kita buat pakatan tu dalam, dan waktu tu universiti tu dia ada blok-blok dia sendiri. Jadi nak dapat kepercayaan orang Aceh tak mudah. Dalam waktu sama kita diajar juga, dan ini yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW, iaitu konsep rundingan dan perbincangan. Dan perbincangan tu dia melibatkan satu gerakan mahasiswa waktu tu yang berteraskan intelektual, dan satu lagi adalah melibatkan kebajikan di kampus lah. Itu fokus kami waktu tu. Dan itu alhamdulillah berjaya waktu tu. Tapi bila saya tengok zaman mahasiswa ni, dia ada prime dia. Ada waktu dia akan slow naik, dan naik ke puncak dia akan turun balik. Dan itu berlaku juga di Aceh sebenarnya. Tak semua kita tengok zaman macam zaman mahasiswa di Malaysia sama juga. Dia ada waktu dia prime, dia akan turun balik. Tapi sebenarnya bagaimana yang lebih terbaik adalah kita konsisten berada di tahap yang terbaik tu. Maksudnya kita nak kita terus bersuara, kita terus dalam demokrasi mahasiswa, lepas tu kita terus memberikan sokongan-dokongan untuk masyarakat, menjadi jurubicara rakyat, dan bagaimana kita mengangkat soal intelektual, soal spiritual, soal idealisme ni secara bersama. Itu sebenarnya itu yang membentuk diri saya hari ini. Dan cuma itulah orang kata Indonesia radikal. Dia keras sikit berbanding di Malaysia. Malaysia ni sopan santun orang ya. Kalau dia nak bersilat tu, dia silat dia tak terus rejah. Tapi dia style dia adalah dengan budi bahasa. Tapi kalau di Aceh dia bukan dengan budi bahasa. Bila kau langkah,
Jadi kita pancung awal-awal. Dia istilah begitu. Jadi dia setiap tempat lain caranya, lain tempat lain kaedahnya. Jadi itu kadang kerana faktor besar yang membentuk diri kita sebenarnya, salah satunya orang yang keliling kita, tapi sebenarnya faktor-faktor yang besar sebenarnya adalah sekitaran yang membentuk diri kita. Jadi sebab tu kita memang dia dah ajar, maksudnya kalau untuk melihat dunia yang luar ni sebenarnya, supaya kita boleh tahu apa yang kita boleh belajar. Sebab saya pernah terlibat juga dalam Majlis Belia Malaysia sebagai ahli dewan tertinggi Majlis Belia Malaysia, dan saya pernah pergi ke Turki juga. Turki ni saya pergi sebab waktu tu pilihan raya untuk Erdogan. Kita tengok dengan Erdogan dia dia berkempen waktu tu. Dan waktu sama juga kita hadir untuk IPSO punya ni. IPSO tahu? Tak tahu ISO apa. Allah, apa nama panjang IPSO? Nanti boleh carilah nama IPSO tu. Tapi dia adalah gerakan mahasiswa di peringkat di Europe sana tu. Jadi dan waktu sama kita tengok bagaimana demokrasi di Turki. Dan seterusnya saya pernah agak pergi ke Rusia baru-baru ni. Tapi dalam waktu yang sama saya tengok Rusia tu selama dekat sebulan tak pergi Rusia. Dan saya sempat berpuasa dalam Rusia. Jadi bayangkan tengah puasa, saya datang ke satu tempat yang minoriti Muslim, nama dia Chechen dah puasa. Pula tu waktu siang lebih lama daripada malam. Itu satu hal. Yang kedua hal lah, sampai-sampai Chechen negatif 28. Waktu tu puasa. Saya ni saya tak ada kegebuannya. Kalau angin lalu tu terus ke tulang. Saya rasa angin mencekam diri saya. Dah pakai 3 lapis tu rasa agak. Tak katanya. Tapi kita melihat bagaimana suasana macam di Turki, di Rusia. Saya lihat perbezaan jauh daripada Moskow ke Chechen. Moskow mungkin bandar yang dibentuk oleh golongan Rusia sendiri. Tapi bila tengok ke Chechen, sebiji. Seperti mana Osmaniyah menegakkan kerajaan Islam tu, seperti mana di Turki, begitu juga di Chechen. Jadi saya datang ke Chechen seperti mana datang ke Turki sebenarnya. Sebab tu bila saya datang di Turki tu di Turki di Chechen tu, waktu tu jugalah pilihan raya Putin. Jadi saya datang Turki pun tengok pilihan raya Erdogan. Ni pun pilihan raya Putin. Jadi saya dapat dua pengalaman yang Masya Allah. Dua-dua antara tokoh yang tingkat dunia ni orang pandang lah kan. Dan saya merasai keadaan di satu. Sebab waktu saya datang ke festival belia sedunia yang dianjurkan oleh Putin sendirilah. Apa tadi festival? Festival belia sedunia. Jadi ini waktu pilihan raya. Ya, dia ambil Youth Festival World. Jadi waktu tu saya pergi tu patutnya kalau ikut pergi program tu yang pergi tu hanya seminggu saja. Tapi yang lagi 3 minggu tu kita pergi ke region dia orang mereka akan pecah lah. Ada orang Malaysia akan pergi ke tempat lain. Tapi saya dipilih ke tempat yang Islamiknya. Bila tengok tempat Islamik, saya bersyukur lah. Orang-orang sana cukup baik. Dan makanan boleh dapat berbanding kat Chechen kan. Berbanding kat di Moskow. Dan banyaklah manfaat yang kita dapat. Dan kita jumpa juga satu yang saya ekspresi adalah Menteri belia mereka ni, maksudnya Menteri Pemuda dia sangat muda. Dia adalah cucu kepada Ahmad Kadabov. Ahmad Kadabov dia adalah presiden Rusia. Presiden kepada Chechen. Dan anak cucu dia adalah sebagai menteri belia waktu tu. Dia teka umur dia berapa? 26? Tak. Umur 18. 18 jadi menteri. Jadi ini kita lihat. Saya tanya brain. 18 kalau kita kat Malaysia, 18 baru habis belajar. Ni itu pun baru habis SPM. tapi mereka ni 16 ni memang diorang dah complete apa yang diorang belajar sebenarnya. Jadi 18 tu adalah very kind orang untuk mereka ni diberikan taklifan. Sebab kalau tengok pada zaman sirah Nabi, tengok orang yang diangkat semua orang yang muda. Lepas tu
kadang kita lihat, maksudnya bukan kita lihat adalah mereka ni tua atau muda sebenarnya, tapi adalah kelayakan. Mereka ni ada tak empowerment? Mereka ni ada tak intelligent dia, maksudnya intellectual. Ketiga adalah kemampuan dia. Dia mampu tak? Dan itu ada kat menteri belia muda tu. Saya mula-mula terkejut, tapi dia tinggi. Saya rasa rendah kecil. Waktu datang tu berasa macam sebaya. Saya rasa lebih tua pada dia. Dia lebih muda pada saya. Oh, memang nampak muda lah. Memang muda. Tapi nak katakan, sebab tu kan saya cakap, mana-mana sebuah perintah kena berikan ruang juga kepada demokrasi anak muda. Biar mereka ni mengatur langkah mereka sendiri. Dalam waktu yang sama, kita perlu khidmah orang tua juga. Maksud sebagai penasihat, sebagai dorongan, sebagai jalan. Dan dalam waktu yang sama juga, kita tak tinggalkan prinsip-prinsip perjuangan idealisme secara kolektif. Itu kita lihat. Dan ini berlaku di Chechen. Saya tak pernah termimpi, terbayang datang ke Chechen ada anak muda yang seperti ini. Maksud umur 18 boleh mimpin. Bukan mimpin persatuan pelajar. Menteri. Bukan maksudnya masjid belia Chechen, bukan. Ini menteri. Maksud dia bagi ruang untuk dalam kerajaan. Nampak? Ini dan dia antara yang dapat sokongan padu daripada rakyat-rakyat. Sebab dia ni antara yang ditarget oleh dunia juga lah sebagai tapi Chechen ni kena tahu juga, mereka ni memang daripada kecil memang dia ajar untuk ketenteraan. Maksudnya umur 12 tu mereka dah mengajar menembak dah. 12 tahun. Dia 12 tahun tak sama macam kita. 12 tahun dia besar daripada kita lagi. Mungkin besar daripada kamu lagi. Dia badan orang agak tegap. Sebab tu kena hati-hatilah orang, agak kena tembak lagi yang niat dia nak berkawan. Kadang tapi mereka sangat mesra. Itu kena belajar lah. Sebab tu saya dianjurkan, maksudnya kita kalau ada peluang untuk pergi keluar, pergilah. Dan saya pun pernah pergi ke China juga baru-baru ni. Tahun ni juga pergi China. Saya tengok keadaan macam mana keadaan di China juga. China ni dia orang ni macam orang Asia juga kan. Dia tak adalah terlalu besar kecil. Tapi waktu yang sama, kita belajar dari China bagaimana mereka ni mengangkat budaya dan adab mereka. Dan mereka kekal sampai sekarang lah. Oh, China tetap mengekalkan budaya dia. Budaya yang ada dia. Itu satu perkataan yang momentum. Sebab tu kalau kita tengok Malaysia ni, kita macam mana kita nak mengangkat bangsa Malaysia ni kan. Sebenarnya kita kena kuatkan kita punya ada masih budaya orang Melayu yang sepatutnya menjadi tunjang pada kita. Paling mudah bukan sekadar budaya tapi bahasa. Cina pergi mana cakap bahasa Cina. Kita kalau pergi luar kita cakap bahasa Inggeris. Kita angkat bahasa Malaysia, bahasa Melayu tu sendiri. Sebab tu kadang-kadang kita boleh request yang tahu cakap bahasa Melayu. Mana mereka cari tukang translator kan. Sebab itu tugas mereka. Tapi dalam waktu sama macam mana kita pertahankan idealisme atau kita punya prinsip sebagai bangsa Malaysia. Itu saya nampak. Maksudnya dalam perkara yang penting sebenarnya kita lihat secara luas. Sebenarnya apa yang kita boleh manfaat sebenarnya mungkin. Dalam daripada kita sewaktu kita nak belajar tu gerakan mahasiswa itu dan kepimpinan belia dan transisi ni kita kena atur yang baik. Sebab tu kalau elemen yang kita pernah ajar dah sebenarnya dalam PKPM atau apa-apalah tu dia perlu lihat titik yang perlu kita fikir secara bersama lah. Mungkin itulah sebenarnya kita daripada soalan ni banyak bincangan. Mungkin itu saja kot. Bagi saya sebenarnya kalau di Aceh kan, di Aceh tak nak atau apa-apalah kita buat sebenarnya nak tak nak dia bermula pada diri kita. Sebab tu kalau Peter Zabbar ni dia karangkan satu buku ni sebenarnya nak tengok kemampuan orang Melayu ni dan dia bergantung pada diri sendiri. Maksudnya dia tak bergantung pada dapat pada orang lain. Dan itu adalah sebenarnya nilai-nilai orang Melayu. Kalau Ustaz Siddiq pula, Syed Fazil, dia menengahkan orang Melayu seperti orang laut. Pelik tak kenapa dia panggil orang laut? So apa orang laut? Tak tahu. Orang Melayu ni seperti orang laut. Orang Melayu duduk laut ni, dia duduk ke tengah-tengah, kiri kanan badai, hujan lebat, dia tak boleh teguh di tengah-tengah badai laut tu. Sebab tu itu adalah asas prinsip yang kita kena pegang sebagai apa-apa pun juga. Kita ada prinsip, kita ada jelas tujuan matlamat hidup kita. Ya.
Abang macam dah nak simpul ke tengok ni. Betul Ada lah. lagi soalan ni lagi. Kita nak berhenti kat situ sebenarnya. Okey. So, dalam banyak-banyak negara abang pergi kan. Indonesia, Rusia, Turki, China. Apa perbezaan Islam dekat sana dengan antara negara tu lah? Mungkin secara mazhab tu berbeza. Lepas tu kedua, cara Islam tak sama. Maksudnya dia punya cara faham tu. Cara faham sama. Cuma kaedah kefahaman mereka ni agak berbeza juga lah. Dari China, Rusia. Masuk kaedah kefahaman tu? Maksudnya mungkin cara komunikasi. Kadang dia ada kelas. Cara nak menyampaikan Islam tu sama. Mungkin komunikasi dia orang berbeza. Lepas tu bagi saya nampaklah keindahan Islam tu ada di mana-mana negara. Cuma apa tugas kita sebenarnya? Tugas kita adalah kita perkenalkan Islam tu dengan cara yang baik lah. Sebab kita tak nak kita ni datang sebagai orang Islam yang bawa fitnah. Kita ni bawa imej yang buruk. Kita datang dengan orang sebagai kita bukan sebagai seorang belia, pelajar atau sebagainya. Tapi kita bawa imej Islam sebenarnya. Sebab tu apa yang dikatakan oleh Ustaz sini, kita adalah duta Islam yang bawa Islam tu ke mana-mana dalam hidup. Itu je sebenarnya. Tapi yang nak katakan perbezaan tu sangat beza. Dari segi budayanya, dari segi tu memang banyak. Dan cerita tu panjang, kita buat satu slot yang ni. Tapi kalau daripada segi Aceh dengan Malaysia pula. Aceh ni, nak tengok kerajaan Aceh tu sebenarnya dia ada kekuatan sama macam kerajaan Melaka dengan kerajaan Aceh sebenarnya. Kerajaan Melaka dengan Aceh. Saya sekolah kat Melaka. Sekolah tepi laut. Datang Aceh pun tepi laut juga. Jadi saya dapat dua kerajaan. Kerajaan Melaka dan kerajaan Aceh. Saya tengok mungkin ada perbezaan. Cuma Aceh ada udud. Saya pernah tengok udud dia sendiri. Aceh ada udud. Lepas tu yang paling istimewa dia ada pegawai syariah. Kita mungkin pejabat agama kan, dia orang ada polis syariah. Bayangkan polis syariah pergi tegur, kau jangan berdetik. Rasa malu kan? Rasa malu. Tapi berbeza lah polis syariah dia orang dengan contoh macam kita ada JAKIM. Ada JAKIM. Tapi mereka ada kuasa untuk menahan orang, ada kuasa untuk tahan orang. Ada kuasa untuk mereka ni untuk dibawa kaunseling. Mereka buat benda tu. Bayangkan polis tegur kita. Contoh pergi contoh sini ada pantai apa kat sini dekat? Pantai apa? TC. Nanti polis syariah tanya, mana kartu nikah dah, kad kahwin. Ni dating sini buat apa? Dia kata kan, contoh kan. Keluarga tak apa. Okey, jadi itu je lah saja. Dah ni. Ya. So sebelum kita berakhir ada masa ke tak? Sebelum kita berakhir, satu soalan last lah. Memang saya akan tanya biasanya untuk bonus guest. Siapa abang punya idola yang masih hidup satu, yang sudah berlalu satu? Yang idola abang idola abang yang masih hidup, ayah abang lah. Kenapa? Ayah abang lah semua inspirasi. Sebab tanpa ayah tak jadi abang hari ni. Dia lah semua kekuatan dari segi nasihat dan segalanya. Sebab walaupun ayah tak kata banyak, dia pendiam. Tapi dia lah super inspirasi abang sepanjang hidup. Apa-apa abang buat, dia sepanjang abang hidup ni, dia tak pernah kata ni tak boleh. Tapi dia bagi cadangan yang membuatkan ayah abang rasa selesa dan inspirasi dengan dia. Yang kedua, idola yang sudah tiada ni, almarhum Ustaz Siti Fadilah. Dia lah sumber kekuatan dari segi bahasa, idealisme dan perjuangan dakwah sendiri. Itu saja. Apa-apa pun terima kasih abang sebab sudi datang hari ni lah. So kita berhenti kat sini dulu lah.